Power bank ini memang king of the king. Dia support 2 input maksimum 250 watt. Nampak tak, 2 kabel tengah charging input ke power bank ini. So ini dia Anker Prime Power Bank yang memang khas untuk sesiapa yang heavy usage bagi gaming phone, untuk phone kerja dan juga laptop. Satu power bank saja untuk settle semua. Kapasiti dia memang sangat besar, 26,000 mAh. Sehingga output dia maksimum sampai 140 watt. So kalau charge laptop pun memang sekejap saja, charge phone lagi laju. Walaupun dia sangat power, tapi jangan risau, dia ada flight approved dan juga ada CCC certified. So kalau kita nak bawa dia naik kapal terbang ataupun high speed train pun memang okey. Kalau nak flight domestik dalam China pun memang lepas. Dan ini juga power bank yang boleh connect dengan apps dia. Dari apps ini kita boleh monitor real time status dia dan juga boleh update dia punya firmware. Yang saya paling suka adalah dia support 2 input recharging. Ini kalau kita tengah urgent kerja dekat luar, kita terus boleh cucuk 2 kabel untuk charge dia, maximum support 250 watt input. So kesimpulannya, power bank ni bukan untuk orang biasa ataupun sesiapa yang hanya ada satu smartphone untuk charge, tapi power bank ini untuk sesiapa yang macam memang heavy usage, seperti gamers yang nak bersharingkan satu power bank ramai-ramai, ataupun memang sesiapa yang tengah cari satu power bank yang berkapasiti tinggi dan high performance. Yang berminat boleh order sekarang, dan kalau ada soalan komen di ruang komen.